Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazana binti Syahrin. Nama matrik saya DBA 231310. Okey, hari ini saya telah berada di sebuah kedai yang bernama Khalifah Muslim Gallery. Tujuan saya pada hari ini ialah untuk mengadakan sesi temu duka salah satu pekerja di dalam kedai ini. Okey, jom guys, kita masuk dalam kedai ni. Jom. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita memulakan sesi menerima ramah ini, boleh cik kenalkan diri? Okey, nama saya Hazwanis binti Yusof. Boleh panggil saya Wanis. Saya staf dekat Khalifah daripada tahun 2024. Okey, umur saya dalam 33 macam tu. Saya berasal daripada Pontian. Background saya study sampai ijazah. Di mana ya? Di UMT. Oh, UMT. Okey. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang butik ni? Okey, butik ni dah beroperasi daripada tahun 2019. Butik ni memang fokus utama dia untuk menjual kelengkapan barang haji dan umrah. Pada asalnya owner ni dia memang turun-temurun berniaga lah. Asalnya daripada jual buku dan sikit-sikit barang-barang pakaian. Kemudian dia target untuk jadikan sebagai one stop center dekat sini sebagai kedai menjual kelengkapan barang haji umrah dan ada tambahan-tambahan lagi yang lain. Berapa lama kedai ni beroperasi? Dah daripada 2019. Okey. Apakah produk utama yang menjadi pilihan pelanggan dekat dalam kedai ni? Okey, untuk produk utama memang fokus tadi kepada barang keperluan haji dan umrah. So, boleh dapatkan kain-kain ihram, jubah, kurta, macam keperluan-keperluan mandian, ihram. Selain tu, kita juga ada souvenir-souvenir macam sejadah yang daripada Mekah Madinah sendiri. Boleh dapatkan juga kurma, coklat-coklat Dubai. Tu untuk yang barang-barang haji umrah lah. Selain daripada tu, fokus kedai ni yang best seller kita adalah perfume-perfume Dubai. Yang macam tengok kat belakang ni. Ni semua original Dubai. EDP 100 ml. Jadi harga-harga kat sini sangat berpatutan. Sebab tu best seller kat sini. Okey, apa bentuk promosi yang selalu ada dekat dalam kedai ni? Okey, selain daripada walk-in, customer walk-in datang kedai, kita juga ada platform Shopee dengan TikTok. Jadi dekat situ pun kita aktif, ada jual macam-macam produk. Selain daripada tu, kita pun kerap juga untuk buat live dekat TikTok tu dengan Shopee. Adakah staf terlibat dalam strategi marketing macam melalui social media ke ataupun jualan platform atas talian? Ya, kita ada buat live tadi tu. Jadi kita live dekat TikTok dan Shopee. Selain daripada produk-produk ni, kita juga selalu dekat TikTok dengan Shopee tu best seller kita jual produk set pengurusan jenazah. Set pengurusan jenazah yang kita jual tu melalui live. So dekat situ boleh dapat harga yang berpatutan lah. So staff akan ada setiap, orang kata kalau musim perayaan, boleh katakan hari-hari untuk jualan kurta dekat live Shopee tu, TikTok. Okey, setakat ni kedai ni ada tak plan nak buka cawangan baru ke? Ada? Ya, bos dia ada dalam perancangan, tengah mencari lagi kawasan yang strategik untuk buka lagi cawangan lain. Apakah nasihat cik untuk kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam perniagaan? Kalau untuk
pelajar-pelajar yang minat untuk bisnes ni, saya memang sangat-sangat recommend, sangat-sangat galakkan sebab dalam dunia perniagaan ni kita bukan sahaja belajar untuk pengurusan, tapi banyak lagi skill yang kita akan dapat waktu kita ceburi dalam bidang perniagaan. Antaranya kita lebih yakin berhadapan dengan orang, kita tahu macam mana nak urus sesuatu risiko ataupun apa-apa halangan lah dalam bisnes tu sendiri. Selain daripada tu, kalau bisnes ni dia sangat seronok. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik kerana sama-sama. sudi meluangkan masa dan juga memberi perkongsian tentang butik ini. Saya doakan perniagaan ini semua sentiasa maju. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga dapat memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar yang ingin menceburi dalam perniagaan ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih, good luck juga. Okey, Alhamdulillah selesai juga sesi menemu ramah dekat kedai ni. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi kepada anda semua yang ingin menceburi dalam perniagaan. Okey, thanks for watching. Bye-bye. Assalamualaikum.